Hai, selamat datang ke Edis Pedi. Hai Kak, satu nachos berapa ringgit? RM12. 12. Kalau dua, RM30. Dua RM30. Betul tak? Berapa tadi Kak? Satu? Satu RM12, dua RM30. Kenapa dia mahal pula? Mana ada diskaun lah cik. Ya? Ya, betul. Tak apa dah, bagi saya satu. Nak yang beef. Nak beef kan? Okey, kejap Terima kasih adik. Berapa tadi? RM12. 12 Okey, terima kasih. Nak lagi satu lah Kak? Ini satu. Tapi ni ayam pula. Ayam pula. Okey, boleh kejap Okay. Okey, dah siap. Dah. RM12. RM12. Okey, terima kasih. Sama. Kita jual. Sekejap. Ya tak? Kenapa kak? Cuba Kak cek balik berapa Kak dapat? RM20. RM24 kak? 24. Tapi tadi, kenapa Kak cakap beli satu 12? Beli dua 30. Sedangkan Nanis berapa 24? Kalau saya tak cakap macam tu, nanti akak tak beli dua. Tak beli satu, lepas tu akak beli satu lagi. So, saya lagi untung lah. Wah, mana awak belajar trik marketing? Mana boleh tahu. Saya. Okay, baik kak, datang lagi.